Kalau korang tinggalkan kucing korang dekat hotel waktu Hari Raya, korang kena buat ni tau. Kena buat. Sebab majoriti kita akan tinggalkan kucing kita kat pet hotel masa Hari Raya ni. Kebanyakannya 5 ke 7 hari. Jangan sampai sebulan. Itu macam nak puasa balik tu, babe. Jangan tinggal terus dan serahkan pada takdir. Jangan. First, tanya pet hotel tu, dia datang berapa kali sehari and pukul berapa dia datang bagi makan, tengok kucing korang. Kena tanya tu, pukul berapa and berapa kerap dia datang dalam sehari. Selalunya sehari 1 kali selepas jam 12 tengah hari. Second, minta update video ataupun gambar kucing korang tengah makan kibble ataupun tengah main-main ke. Janganlah minta sampai 10 minit ataupun setengah jam. Hang ingat ni drama TV3 ke? Minta shot sudah dah dalam 10 ke 15 saat macam tu, macam IG story tu kan. Just nak sejukkan hati kita dekat kampung. At least kita tahu, oh kucing aku selamat ni. Okay. Third, repeat step di atas tadi. Sampailah korang pick up korang punya kucing dekat pet hotel tu. Mungkin ada yang kata, risaulah takut orang cakap kita ni annoying. Asyik-asyik minta gambar, video. Acik-acik sekalian alam. Anda bayar duit tau, bukan bayar guna air liur. Majoriti mahal nak mampui pula tu. Kenapa nak risau? Lagipun itu memang one of the job scope dorang lah. Kalau tak, kenapa dorang buka pet hotel, ya dah? So, tak perlu rasa bersalah. This is part of good motherhood. Kalau rasa bermanfaat, klik like, komen dan share video Tok Mi ni ke kawan-kawan korang supaya dorang lebih alert. And apa nak buat kalau dorang letak kucing dorang dekat pet hotel masa Hari Raya tu, masa dorang bercuti. King hotel jangan terasa tau. Lebih kurang minta maaf, minta ampun. Nanti kita makanlah kuih semperit tu. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya korang.